Demo ni jangan sesak sangat lah. Relax je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tahu jalan-jalan episod yang ke-31. Kita mulakan dengan on stream dahulu. Sebab ada masa lagi. Dekat-dekat dengan gerakan baru kita off. Dan kita bergerak ke stadium untuk naik bas untuk menuju ke Manjung bagi perlawanan Perak FC menentang Seri Pahang FC. Perlawanan kedua terakhir dan merupakan perlawanan terakhir untuk away bagi pasukan Seri Pahang FC. Sedih lah. Dah nak habis dah liga kita rupanya. Ada lagi ke Pahang tahun depan. Kita main dulu. Jom. Tackle dari bot dulu. Kalau pause off stream. Deng, okey, ya. Aku nak save. Zarifan, save! 4 hours later. Okay guys, thank you for today. Kita dah nak gerak ke Manjung, alright. Jadinya para tahu jalan episod yang ke-31 bermula. Kita nantikan untuk episod yang ke-31 pula. Apa cerita yang kita nak kupas, apa cerita yang kita nak share, apa gelagat yang kita nak pamerkan. So, jom kita gerak sekarang. Baik, seperti biasa bila menuju ke utara ni, hentian pertama kita adalah di Rawang untuk kita breakfast. Tadi kita dah solat subuh ke hentian duta, tunggu Sean dengan Sarah sampai. Hari ni bas macam peti sejuk, papok sejuk ni. Okay, jom kita breakfast dulu. Selamat pagi kepada semua. Away day terakhir untuk season 2024-2025 ke Manjung lagi kita. Perjalanan yang ditemani dengan hujan sepanjang perjalanan. Dan sekarang menunjukkan pukul 7.30 pagi. Kita baru sampai di Rawang. Bertolak pukul 2 pagi tadi. Baru sampai kat Rawang. Slow-slow, steady-steady sebab kita boleh masuk hotel pukul 11. Sedih pula rasanya sebab yelah perlawanan away day terakhir kan. Lepas ni tak tahu pelatau jalan nak buat konten apa sebab liga dah break dan nak tunggu liga baru. Korang komen untuk bagi pandangan apa yang pelatau jalan boleh on. Check it out. Let's go. Cuenta cada dormido. Now 30 minutes to go. Lagi 30 minit kita akan sampai ke Manjung. Kita tak duduk hotel hari tu. Kita duduk hotel lain sebab hotel ni je yang benarkan masuk awal pukul 11 pagi. Sayang. Topeng. Ada lalu. Saya beli tapi masih tengah buat lagi air lampu. Tapi bau fire dia. Boleh dah buat apa cover tu kan? Kan untuk final lampu tu dua ambil. Tolong bangun tidur. Right. Kita dah sampai. Hotel ni rare. Tingkat 2 semua. Bilik tempat makan apa semua sini. Senang cerita. Sampai. Dah semayang macam mana ni? Dah semayang kat mana? Alamak. Tak apalah. Janji dah sampai. Tak adalah. Makan habis-habis. Makan habis sayur. Jangan jadi budak sangat. Awak kan K-pop. K-pop kena makan sayur. Cukup ambil lah ni. Tak makan sayur dulu. Kau macam sampai luar. Habis sayur makan. Video ni. Spaghetti. Oi. Apa? Ya memang ada ala-ala sana apa. Jadi ni
Untuk hari pertama sampai, pada awalnya nak pergi training kat Padang pada hari tu. Tapi keadaan Padang tu sangat-sangat buruk sebab asyik hujan je dekat Manjung ni. Baru-baru ni skuad belia Selangor ada guna nak buat friendly. Bapak jauh dia pergi friendly kan. Jadinya kita gunalah ruang yang ada untuk buat stretching sahaja di sebelah hotel. Boleh lah daripada tidur je kan. Fan kata player asyik tidur je. Ni tengok, dia orang stretching santai-santai. One day later. Tiba-tiba dah morning daripada Azam. Sebab apa? Sebab semalam lepas buat stretching, lepas apa yang buat benda yang patut, terus tertidur. Sedar-sedar dah pagi. Bila pagi, aktiviti biasa. Biasalah, morning walk. Kat mana? Dekat tempat semalam jugalah. Kalau ikutkan pada langit tu, cantik. Cuaca cantik untuk hari perlawanan. Assalamualaikum. Hari ni bersama saya kalau tahu jalan-jalan episod berapa? 31. Oh my god! Wow! Sekarang kita berada di Manjung. Dan then mari kita ramai-ramai support dan doakan pasukan kita. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi. Jangan lupa saksikan malam ni Perak Menentang Pahang di stadium ataupun di rumah. Jangan lupa datang ke Stadium National Bijala pada perlawanan malam ini menentang Perak pada jam 9 malam. Oh, Pahang nak tutup. Kau rasa? Saya rasa Pahang takkan tutup. Kenapa pula? Sebab saya rasa Pahang ni, yang orang kata nak tutup ni bukan senang tau. Macam-macam hal. Nak kena buat, nak settle ni, nak settle tu. Pahang pula bukannya team yang orang kata team baru yang tak ada nama. Pahang ni nama besar tau. Bukan senang nak tutup. Demo ni jangan sesak sangat lah. Relax-relax je. Selagi official tak umur, jangan sibuk nak menanya orang tutup ke tidak. Sabar. InsyaAllah Pahang ada demo. Sabar je. Kita doa baik-baik ya. Apa? Pasal tu tak kisah. Aku pun percaya apa yang digembar-gemburkan tu hanya untuk kontroversi je. Kontroversi. Kontroversi untuk final. Okay. Tapi yang dah pasti ni, LMFL dah tak ada. Macam mana dengan adik-adik kita ni? Bukan adik-adik lah, sebaya-sebaya awak. Rakan-rakan seperjuangan awak juga. Itulah saya pun. Bila peluk ke saya ni? Kah awak? Aduh, salah pula bayu. Kawan pun nak cakap. Ya, kawan pun kesian juga kat kawan-kawan ni. Diorang pun masih muda, tak tahu mana diorang nak pergi nanti lepas MFL tutup. Jadi itulah, saya harap kawan-kawan saya bertabah lah. Jangan putus asa. Kalau rasa nak main bola, dia pergilah cari team di mana lagi. Itu je lah. Orang cakap golak je lah kat demo semua ya. Semangat tu je. Kalau ada rezeki ada lah untuk kita ni. Namun tak ada nak buat macam mana. Tuhan dah tentukan dah semuanya. Itulah akan nak kabur ke demo. Jangan putus asa. Lagi boleh kayuh, kita kayuh je. Okey lah demo. Kawan tak tahu nak cakap benda dah ni. Dah lah Bayu. Kampung. I don't know what coming for. Balik kampung. Pak Lah tahu jalan-jalan episod yang ke-31. Away days terakhir Seri Pahang untuk Liga 2024-2025. Macam biasa kita ada teka gol untuk Abang Arif yang dah lama tak pergi away. Kalau tidak berada ni setiap away ada dalam gambar aku. Hari ni tak ada. Tapi tak apa, kita bagi dia satu peluang untuk dia meneka gol untuk perlawanan hari ini, away day terakhir Pahang.
di Manjung, Perak. Okey, dengan prestasi semasa, kedua-dua pasukan kita pada pandangan lah, lepas pada segi Pahang 3-1. Wah, tu tembus ya. Ada tembus dekat satu. Kesian kita- Asfar keeper tu. Kita masih lagi dari segi pertahanan dengan kita perlu berkukuhkan lagi. Jadi kita tak boleh nak harapkan kat situ kan ada sesuatu dekat bahagian belakang kan. Kita tak harapkan perfect daripada pertahanan. Tapi kita mendoakan agar pertahanan dan juga penggol dapat kukuh sebalik semula lah untuk musim akan datang. 3-1 Okey bang, sekarang ni kecoh ni. Kita tertinggal 2 game lagi ni sebelum final. Ya. Kecoh sangat, Pahang nak tutup lah benda lah. Pendapat bang? Bola sepak itu live, kehidupan. Ada ke tak ada, kita tengah main. Pasukan mana yang masuk yang menggantikan Pahang tu, itu rumus kita pedulikan. Tapi jiwa tu bola memang kita tak ada masalah sangat. Ada kita kalau tak ada pun kita teruskan sokong kepada bola sepak negeri Pahang lah. Okey bang? Ya? Okey. Ada? Okey, sekejap. Kita tahan dulu. Dia pakai baju Pahang. Nak dengar gimana? Sekali lah macam mana. Ikut je kan. What are you doing? Dia daripada mana? Rauk bang. Rauk kat mana? Rauk. Bandar Rauk. Bandar Rauk Semua Bandar Rauk. Okey. Kalau tahu jalan-jalan episod ke-31 ni. Dah 31 tau. Dia ada satu konten iaitu teka gol. Jadi kita 3 orang kat sini. Yang satu ni kita qualify lah sebab dia tahu KDC. Macam mana kan? Padat muka. Okay, kita tanya ni, nama apa dia? Sharvin. Sharvin. Okey, Sharvin. Teka gol. Kalau menang adalah hadiah sikit. Tapi you all kena follow Uncle Bayudo dekat TikTok dengan YouTube. Sebab saya akan you all kena contact saya kat situ. Okey. Alright, Angker, ANGKER. Terus senang. Berapa keputusan menang ni? Menang tipis kot 2-1. 2-1. Ini nama? Navin. Navin. Ya. Ni Adik-beradik. ya. Okey. Navin Saya rasa menang 2-0 hari ni. 2-0. Ya. Siapa dua? Pahang 2. Sri Pahang 2. Okey. Tapi ini kita di qualify tapi kita tanya je. 3-1. Apa tiga? Pahang 3. Ada satu tembus You pun ada satu tembus Tak yakin lagi. Okey, you datang. Okey. Bola sepak ni biasanya ramainya orang Melayu kan. Cina pun saya susah nampak. Kadang-kadang lah ada dekat Kebeluh ada Cina. Indian tu ada sekarang dah ada sebab ada Sarah dengan Sean. So you all datang ni untuk siapa ni? Memang before ada Sean, before ada Sarah memang kau. Asal aku tak nampak orang. Sekarang baru start kerja, baru boleh fund sendiri lah untuk travel. Oh. Masalah kewangan. Okey, by the way thank you dia Perak weh, jauh weh. Ya. Kau sampai bila ni? Petang tadi. Okey, soalan cepu mas. Navin cakap tadi dah kerja ada kewangan yang kukuh untuk away kan. Dengan cerita Pahang nak tutup ni macam mana ni? Itulah agak kecewa juga bila dengar rumor-rumor tu. Tapi you rasa? Rasanya minta ada U-turn. Ada lagi tim tahun depan. Ayat U-turn ni 2015 dulu tau. Tiba-tiba keluar balik ayat U-turn. Okey lah okay, aku suka positif ni. Okey. So untuk para jalan episod ke-31 bersama dengan Sharvin, Navin, Sharvin. Ni abang enggak? Kawan lah. Kan adik-beradik semua jambang sama ni. Aku jambang sama kan. So good luck hari ni. Okay. Sekarang ni hari tu geng-geng MRP Rebound ni memang tak pandai di stadium. Hari tu tak pakai baju apa? Ni pakai baju apa? Dah Kita bebas. bebas. Penyokong Perak ni, penyokong Perak. Kita tak bagus. Tak bagus. Okey, untuk dia kita bagi peluang lah untuk teka gol. 3 gol lah. Teka gol lah. 2-1 lah. Siapa tu? Tengok siapa yang menang. Man, tentu pula Tengok siapa yang menang 2-1 Mungkin Perak, mungkin Pahang. Wah, jom main play safe itu. So kalau apa pendapat awak Pahang keluar daripada Liga Super? Mungkin seri Liga Super hilang lah. Kenapa pula? Best sangat ke Pahang ni? Kita dah tahu daripada dulu tim-tim yang kuat Pahang, Selangor, Perak, Kedah. Tapi satu hilang, dia hilang lah seri dia. Anyway, thank you. Okay, jom ke dalam nanti. Jumpa dalam. Okey, Atras Perak meluahkan segala isi hati kepada SOX
suruh bayar gaji katanya. Kelihatan atas Perak. Kita tahu jalan-jalan episod yang ke-31 Last away day di Perak sama dengan MO Perak. Akhirnya kesudahan. Orang sabar bah. Seronok sangat dapat JC. Okay. Kesimpulan, aku tak boleh buat kesimpulan kat sini sebabnya ramai. Dia kalau nak maki-maki ni kena buat seorang-seorang. By the way, satu benda yang pelik lah untuk Coach Fandi. Kenapa daripada awal kau tak buat pertukaran macam ni dan baru nampak Sarah Vanen as a striker, as a scorer. Tinggal satu game lagi Sarah, I think you can do it. Dan untuk final pun aku rasa kau dapat Sarah. Tak risau. Habis sekali aku nak seru kat penyokong-penyokong. JDT dah 2,000 tiket, Faham baru 9,000. Kamu lah, kau nak benda lagi. Dah pergi final dah. Tiket memanglah mahal, nak buat macam mana. MFN nak untung juga. Kes selalu pun. Tapi sikit je. Faham lagi banyak. Tolonglah, kamu lah. Bila lagi kan? Tak tahu lagi bila dapat pergi final. Toh ada, toh tidak, toh depan. Wait a minute. Who are you? Inilah peluangnya anti the last dancer dah. Anti the last dance. So, jumpa di Kuantan. Kita beloh. Bye-bye. Kalau tahu episod 31, check it out. Apa cerita? Happy bang menang. Happy lah. Dapat 3 gol lah. Dapat tengok gol kan? Tak pernah teka. Kamu ni giveaway last tengok gol kat Kucing. Kat Kucing lah. 3 biji. 2 sama. Dua sama. Bukan 3 sama. Salah aku lupa lah. Kenapa Liga terlalu panjang? Satu bulan satu game. Jadi macam mana nak ingat? Itu pun last bulan 5 tahun lepas. Aku nak korang bagi sokongan moral. Aku nak korang bagi sokongan moral ke Sarah Vanen. Last baru nampak belang dia. Nak cakap pasal Tamil ke pasal Okay. Sarah, கோலுக்கு ரொம்ப நன்றி. இனிமேல அடுத்தடுத்த கேம்ல கோல் அடிச்சிட்டே இருக்கணும். Thanks for your contribution today. Thank you Sarah. 3 points for us away. Congrats team Pahang.